Lah, hang turun apa bayu oi? Hang turun apa? Naik. Naik balik. Naik balik bayu oi. Hang naik balik. Naik balik bayu oi. Naik balik. Kita fikir. Susah. Naik. Aku naik hang, aku tak naik orang lain lah. Hang naik balik. Jatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya boleh? Saya bukan Ustaz. Naik balik. Nanti hang naik balik. Tidak. Jatuh ni. Macam tu. Aku nak naik pun risau lah ni sebab yang kenat ni bukan orang luar, orang kita lah. Betul. Aku lah ni diserang bukan orang luar tau. Alhamdulillah depa bagi mampu pergi ke depa. Tapi aku tak kisahlah itu. Tapi dia faham lah. Aku tak kisah pun hampa tak mau berkawan dengan aku pun aku ada heran. Aku hidup dengan hampa berkawan dengan aku. Bagi aku naik, hang tak payah naik lagi. Hang gambar pun tak ada. Apa pun tak ada. Dia diam. Cakap nak naik ni. Aku petang tadi lah. Tak, aku nak start kereta. Aku nak keluar. Nak beli kopi. Kalau saya kerja di restoran B2, hukum haram atau B2 apa? Tenggu. Apa dia? Dah tenggu. Dah tenggu. Ada dua ni. Ayang dah satu. Abang, ada duit Ada tak ada? Yang buat tu pak. Okey. Tak apa. Dia abang juga tu pun. Abang minum kopi dulu. Nak minum Ustaz. Saya tidur. Kunci. Okey, Pak Yus. Teruskan Pak Yus. Okey. Boleh, Abang semua. Sama terus. Okey, baik. Aku petang tadi, aku tengok ada satu room tu. Kukup mat lah. Duk petikai pasal Nurul Izzah. Kita ni bila ternampak tu duk tengok bunyi pelik. Aku naik lah. Aku tanya apa masalah. Lepas tu mereka kata nepotism lah, nestem lah apalah. Kan, kekeluargaan lah, parti keluarga. Aku kononnya sagi jadi macam kita petikai bak Kelantan naikkan anak beranak kerja apa semua kan. Persoalan dia hampa ni faham ke tak nepotism, nestem apa semua ni tak? Hak tu kenaikkan tanpa sebarang pertandingan ataupun pemilihan. Hak yang Nurul Izzah ni dia bertanding, bukan dia naik saja. Aku buat tu lah aku tengok rupa-rupanya bukan daripada PKR. Kata kalau bab ni, kalau PKR dah buat benda tu, respect sudahlah kita sebagai parti penyokong tu. Hang parti penyokong, jika PKR buat keputusan tu, hang nak bertikai serupa dengan Perikatan Nasional pasal apa? Yang tu lah masa tu Adam pun ada. Tak, maksudnya kalau hang bantu parti, hang boleh masuk campur. Betul tak? Contoh dia, aku bantu UMNO, aku boleh masuk campur sebab aku support. Bukan aku bertikai apa yang UMNO buat. Aku support. Yang UMNO pula depa larang kita masuk campur hal parti depa. Masuk campur hal mengangkat tak ada masalah. Tapi hampa masuk campur mempertikaikan apa yang dilakukan.
Oleh parti. Aku petikai orang UMNO, bukan petikai parti UMNO. Kalau aku petikai orang UMNO, aku boleh masuk campur sebab aku tak kacau parti, kacau orang. Betul? Sebab orang tu kacau parti. Betul? Dia kedudukan tak sama. Jadi hampa jangan ingat benda sama. Tapi bila hampa cakap macam tu pasal petikai tentang PKR, tak kena. Aku kata tak kena ni. Pasal apa hang nak bagi buah dekat pembangkang pula. Betul? Okey. Lepas tu hang nak tengok live tu, adalah video tu ada aku letak kat YouTube. Okey. Kemudian aku pergi kat room tam. Aku top up sikit kan. Aku nak bagi tahu. Bila kat room tam, aku selama ni aku tak pernah lagi aku komen pasal PKR tu ya. Aku cakap, hari ni bila dah orang mula start petikai PKR, aku masuk campur sebab apa? Sebab aku adalah penyokong perpaduan. Aku nak kestabilan ekonomi pada perpaduan. Hang jangan ingat sebab aku ni tak berparti, aku bukan daripada parti hampa. Tapi aku adalah penyokong. Dan aku boleh bersuara untuk mempertahankan. Aku bagi tahu dia apa? Aku tak peduli. Masa tu room tu ada Lilin dengan ada seorang lagi. Aku tak peduli hang nak mengaku ahli UMNO ke, ahli PKR ke apa ke. Kalau mulut hang cakap ada bau Perikatan Nasional, aku lawan. Walaupun hang kawan aku. Hang jangan ingat sebab hang kawan aku. Hang ingat sebab hang kawan aku bagi hang lesen untuk hang buat apa hang buat. Sebab apa? Politik. Politik ni hampa kena hati-hati. Nak percaya, jangan percaya sepenuhnya. Dia politik lagu tu. Kalau aku percaya sepenuhnya, tambahlah hang ni aku tak kenal langsung. Hang pun aku tak ada jumpa. Kan? Bila hang cakap macam ni, aku pancung hang, aku tak ada masalah. Aku tak ada masalah. Hampa nak ni apa kat aku, tapi aku shoot. Kalau hang buat benda tak kena dalam perpaduan, aku shoot tu. Baik. Masa tu Adam ada. Kemudian aku masuk. Aku room Pak Tam. Room Pak Tam. Orang petikai bab ni lah, Hak Nurizah ni. Aku cakap sebelum ni Pak Abi, aku tak pernah petikai. Aku tak pernah sebut. Orang kata Pak Yuh ni dengan PKR ni macam tak ngam, orang kata kan. Tapi tadi aku buka. Aku bukan aku tak ngam dengan PKR. Sebab PKR ni dia okey standard PKR ni. Bising lah punya tu bunyi apa? Aku bawa kereta, ambil aku mute tu. Okey. Okey. Bismillah. Okey tu, Ray. Okey. Aku kata, aku tak bunyi pasal PKR. Sebab PKR dah excellent. Dia dah pernah ada negeri. Dia dah pernah takbir negeri. Dan negeri yang dia buat tu lebih mantap daripada sebelum. Begitu juga apabila dia mentadbir negara. PKR dah excellent dengan apa yang dia buat. Jadi aku tak perlu lagi lah nak komen-komen. Dia dah strong, dia dah kuat, dia dah matang. Untuk apa aku nak bercakap orang yang kita nak jaga yang lemah, yang goyah, yang masih lagi ada problem. PKR dah okey dah. Kita yang parti kita tak apa nak okey, duk sibuk parti orang siapa. Hak tu yang aku bunyi tadi ni. Hampa tu, parti hampa tu okey, bagi okey dulu. Sibuk nak mengajak PKR. PKR dah tentu dia excellent lah. Dia dah tunjuk dah pencapaian dia daripada parti jalanan kepada sampai kerajaan. Lepas tu setiap pentadbiran dia buat, dia bukan buat untuk parti, dia buat untuk rakyat. Hak ni apa? Hak ni beza dia antara PKR dengan parti yang lain. Sebab tu aku tak bunyi macam mana aku bunyi tentang parti UMNO, Amanah, parti-parti lain kan. PKR orang kata, Pak Yu tak ulas. Ni sebab dia kenapa aku tak ulas tentang PKR, sebab apa? PKR perform. Jawatan dia ambil, dia perform dengan jawatan dia. Negeri yang dia ambil, perform dengan negeri dia. So, jika PKR buat keputusan Nurul Izzah ke,
Siapa ke bertanding ke? Baik-baik kat dia. Dia perform. Dia tahulah apa dia nak buat dengan parti dia. Hampa tak terang mana. Hampa sibuk dengan parti orang. Pastikan parti sendiri padu dulu. Baru nak campur. Tak komen pun sengap. Masuk apa ni? Hampa tak skrin dulu. Aku tengah bawa kereta. Tu lah. Teruskan. Sebab tu saya marah Pak Yus. Bila benda ni, kita ada perlembagaan parti boleh bertanding. Hampa kan nak, kita ada parti keadilan ialah demokrasi. Siapa nak bertanding? Bertandinglah. Dan kita tak bolehlah condemn Saifuddin tak bagus, Rafizi bagus, Rafizi tak bagus, Saifuddin tak bagus. Setiap pemimpin ada kelebihan, ada kekurangan. Betul. Sebab tu dia panggil Timbalan Presiden, dia panggil Naib Presiden, dia panggil Syahusah Agung. Ini dah konsep dah. Sebab tu ada organisasi, bukan naiknya parti seorang saja yang buat keputusan. Yes. Dia majlis kepimpinan. Dia bukan keputusan daripada seorang Rafizi Ramli bernama bersama tubuh tubuh Saifuddin Nasution saja, dia semua ada kepentingan, ada kelebihan, dan kelebihan itu dipergunakan sebaik mungkin, dan kekurangan itu dibantu dengan kelebihan itu. Ya. Ampun, tak faham ke organisasi? Dah sebenarnya dia pun ni. Dia pun ni yang bodoh politik sebenarnya. Hampa yang bodoh politik, konon-konon nak bak pandai. Ada pula tanya aku soalan. Okeylah, dia kata dah ada pemilihan macam tu. Pak Yus nak pilih siapa? Dia perangai jahat. Ni soalan jahat. Ni soalan jahat kau nak buat apa? Pak Yus nak pilih siapa? Nuri Izzah ke Rafizi? Hampa ingat kalau orang tanya soalan ni batu api. Yang setuju komen setuju. Ni nama dia batu api. Hampa kena beringat dengan soalan. Kalau ada benda di dalam parti hampa ke parti luar ke, ini soalan batu api. Berhati-hati. Walaupun dia soalan batu api, aku bagi jawapan dekat dia. Ni serius. Nurul Izzah, dia ada pencapaian daripada zaman dia remaja sampai dah sekarang. Rafizi dia ada pencapaian dia. Hampa PKR patut beruntung. Sebab jatuh ke tangan siapa pun PKR tetap untung. Sebab hampa ada dua pemimpin ni yang memang tiada tolak bandingan dia. Dengan pencapaian, dengan dia punya perform dia. So tak jadi isu. Bila mereka tanya kita soalan tu, kita kata macam dia kata kita play safe. No need untuk aku. Hampa persoalkan tentang pemilihan ni pun dah nampak apa tu fail dalam politik. Macam mana nak claim kami ni tak erti bab menilai bab politik. Hampa sembang atas dasar, hampa sembang atas benda yang kita kata benda yang tersurat saja. Hak tersirat pun hampa tak boleh nak memahami. Tiba-tiba nak kata kita pilih safe apa. Aku simple. Hang sendiri hang tengok PKR perform macam mana, Rafizi perform macam mana, ni Nuri Izzah perform, Saifuddin Nasution. Setakat ni pemimpin-pemimpin PKR aku okey. Aku okey dan mereka memang perform. Tak ada masalah. Alright. Namun aku bagi tahu tadi, kalau hang penyokong ke, hang ahli ke, kalau benda yang simple macam ni pun hampa tak boleh respect, tak payah acah-acah kan. Tak payah acah-acah. Abi. Betul Pak Yus. Sebab tu saya cakap, setiap pemimpin ada aura dia tersendiri, ada kelebihan sendiri. Kenapa kita nak memburukkan? Kalau nak menyokong Rafizi, tapi jangan burukkan Nuri Izzah. Betul. Nak menyokong Nuri Izzah, jangan memburukkan Rafizi. Itu kata tak matang. Siapa nak menghalang? Jangan jadi macam Walahun.
nak suruh sokong pemimpin mereka saja. Hampa pun perangai macam Walaun juga. Yang hampa bersetuju, hampa kata bagus. Yang hampa tak bersetuju, hampa kata tak bagus. Yang ni kata Jangan macam tu. yang ni kata sampah politik. Sebab tu jenis sampah ni aku tak naik room aku. Aku satu orang ah. Aku tak buat naik room aku. Aku tengok sampah aku naik sekali aku tak naik ah. Kalau aku tengok kat room waling, tengok sampah ni. Duduk apa tu. Lantak apa nak buat aku pun. Nak buat apa? Buat menyemak room eh. Bayu lebih baik aku buat naik orang-orang yang berbincang tentang kebaikan macam Abang Tenang tadi. Tenang aku berbicara. Dan juga aku sanggup buat live aku seorang-seorang. Tak naik siapa-siapa Bayu. Ya. Aku naik je. Tak perlu pun duk main dia buat cerita kat rumah aku duk merapu-merapu. Hampa tak payah buat sampah kat rumah aku banyak sangat. Sakit kepala je aku duk fikir kat hampa. Aku nak macam mana nak ni. Sebab tu aku cakap, ada room macam ni bagiku tidak ada nilai Bayus. Tak ada buat apa. naik Walaun seorang, lepas tu hampa 6 orang serang Walaun tu seorang-seorang. Perangai ni perangai tak guna Bayus. Sebab tu saya tak berminat Bayus. Saya tak naik kat room macam ni. Sebab tu bila kita Boleh. saya naik malam bila kat room yang ni, aku cakap aku lebih bersetuju jika awak naik orang-orang yang bercerita tentang kebaikan kerajaan ni negeri baru. Tak payah duk naik Walaun. Kita cerita yang baik tu pun room boleh cecah sampai 1,500. Betul. Apa yang kita nak kisahkan Walaunnya? Betul. Walaun tu Walaun. Tapi perangai Walaun tu ada di perangai kat hampa. Hampa sokong Rafizi, kalau orang tak sokong Rafizi, hampa ni pengkhianat parti, kepala otak hampa. Bodoh. Tapi bila Walaun tak sokong hampa marah. Hampa lah perangai Walaun yang bawa. Sama Walaun ya aku tengok. Sama Walaun je Bayui. Sama ya. Sebab tu aku tak layak. Sebab tu saya tak berminat. Dah, kalau kita naik room depa apa, kalau depa ada apa nak bercakap payah kadang-kadang. Kita bercakap dia sibuk nak ni masuk. Kita bercakap dia sibuk yo. Lah, relax. Kita relax. Sajalah. Kita kadang-kadang tak setempat. Payah bincang dengan mereka ni, payah bincang. Saya baru saya tak berminat. Hampa tak scream. Hampa jangan jadi Walaun sangat. Nak dengar sangat. Tadi aku boleh tiap kat hampa kan. Saya scream. Jangan duduk saja ya. Tu aku. Kena duduk saja. Semua orang boleh. Semua orang boleh. Kena tambah lagi lah apa nama player. Kalau dok harap sampah-sampah ni bercakap bab politik yang lingkup. Jenuh bengong kan dia. Sebab tu saya alhamdulillah saya ada beberapa orang yang berkualiti berhujah. Sebab tu saya naik yang berkualiti berhujah ya. Yang mengaku merabat naik kat saya tak ada dengan aku pun tak apa. Rugi data aku, rugi bateri aku, rugi karen aku. Paling rugi masa kita tunggu. Depa bercakap, depa nak Depa bercakap, depa nak berpidato. Kepala otak. Kita ligan masa. Cakap cepat nak apa, nak abang apa. Faham tak? Dia sibuk nak berpidato. Pidato buka rumah hang lah. Orang nak dengar apa dia, point dia. Ni berpidato. Sampai aku kena dah. Kalau nak dengar Abang Mi aku macam mana aku punya ni kan? Kalau nak dengar macam mana aku punya kalut dengan mereka ni. Hang boleh dengar aku punya kalut macam mana. Dengar Sebelum ni dia minta komen. Aku nak komen, aku takut Puan marah sebab aku bukan OPR. Tapi aku nak komen, Puan marah sebab aku bukan OPR. Tapi hasil pandangan bukan ahli lah. Apa benda ni? Dia 6 dah ni. Orang akan, benda tu akan jadi satu track record yang tak baik untuk dia. Mungkin serangan nepotisme dan macam-macam. Itu serangan ni kita kena ingat itu politik. Mereka akan guna benda tu. Dan yang bagi keputusan tu bukannya pembangkang. Yang bagi keputusan tu adalah rakyat. Maksudnya orang-orang atas pagar yang nak bagi undi. Kalau dia makan sentimen tu, dia tolak. Perjalanan politik dia itu je lah. Assalamualaikum. Aku masuk lah dengar. Betul-betul nak tahulah. Apa benda ni?
ni proses penjandaan masyarakat. Penjandaan masyarakat. Dengan Izzah apa semua. Nito apa? Nito apa? Pisma apa? Aku aku lupa you ni kan. Aku nak sorok. Apa menjadikan demokrasi warisan. Oh, maksudnya ada isunya warisan siapa kepada siapa? Warisan selalu kita tentang selama ni kita lawan kronisme netisme. Dia direct terus depan saya nak tahu Benda tu tak benda tu masih belum berlaku lah, Man. Yelah. Tak berlaku. Beritahu dia. Saya tak banyak apa dia. Apa dia? Baru proses pencalonan pemilihan pun tak habis lagi. Kita pun tak tahu dia menang ke tak. Dia macam ni. Benda tu tak berlaku je lah. Dia tak mudah atau betul. Dia tetap memberi kesan kepada persepsi masyarakat. Tak, boleh tak beritahu dia? Apa dia? Tak, Nurizzah Timbalan Presiden. Okey, maksudnya bagi kita sebagai masyarakat yang melihat ni selama ni kita menentang apa pun sebagai tak, saya nak tahu apa problem dia. Maksudnya kita menentang kronisme, nepotisme. Kita menentang nepotisme. Kita tak mengatakan ni satu nepotisme sebab performance Nurul Izzah tu memang sangat bagus. Memang sangat bagus pun, tetapi untuk diposisikan dalam keadaan sekarang sesuatu yang maksudnya agak kurang manis. Tak setuju Nurul Izzah di posisi sekarang macam tu. Bukan untuk dipertandingkan Nurul Izzah sebagai timbalan presiden tu satu benda yang sangat-sangat tidak sesuai lah bagi pandangan saya lah. Maksudnya sekarang ni Anwar Ibrahim sebagai presiden, lepas tu dia bertanding untuk timbalan presiden macam tu. Dalam kumat jatuh dia aku dah cakap sebelum ni dia minta komen. Aku nak komen, aku takut marah sebab aku kau fikir. Tapi aku nak komen dari segi pandangan bukan aku. Nampak tak? Nampak tak dia punya ni? Nampak. Tak, dia punya sampah, nampak sampah bercakap macam mana. Macam ni. Hang nak berpidato kan nak abang apa ni? Aku tak dah nak beritahu apa. Cakaplah apa dia. Ni musing. Orang kalau duk musing ni nak mengarut dah. Apa? Hang nak abang apa? Han direct je lah. Okey, saya nak bagi tahu. Sekarang ni PKR buat pemilihan dan Nurul Izzah bertanding dan ni sedang bila dia buat macam tu. Tapi kalau hang tengok cara cakap tu macam nak hentam PKR tau. Nampak tak? Alah. Cara cakap tu macam nak cari benda salah. Lepas tu kalau hang tengok hujah dia Allahu Akbar. Tak ada kena mengena langsung. Hanya nak menimbulkan naratif saja. Bukan orang lain, kawan-kawan kita. Bukan orang lain. Maksud ya? Bukan. Saya semalam dalam kemarin dalam room kumat. Saya bantai terus. Saya bantai Pak Talunas, dia kata sistem ni menipu. Sebab dia menyokong Rafizi. Saya sebut terus nama peduli apa saya. Saya bukan. Kena bagi tahu sebab takut kawan-kawan terpengaruh. Sebab tu saya kata kalau Pak Tam kata sistem ni menipu, tahu tak sistem ni dipersetujui oleh kepimpinan parti kita termasuk Rafizi Ramli, termasuk Nek Najmi. Itu akma pasal mereka ialah ketika buat keputusan itu majlis kepimpinan pusat. Baik. So aku nak bagi tahu kat sini lagi. Boleh jadi malam ni aku live lah. Aku nak bersembang politik apa. Aku lah ni duduk Syalam. Aku nak pergi kelas. Aku pun dah nak restore diri aku balik lah. Aku kata dah memadai lah apa yang aku kongsikan dengan hampa tentang buat politik apa semua kan. Tujuan dia kita nak berpolitik ni bagi semangat lah. Nak politik ni bagi betul-betul. Satu lagi, jangan bagi sebarang orang bercakap lah dalam politik. Habis? Jangan bagi sebarang orang bercakap. Andai kata dalam media sosial ni Pak Yus, kita tak boleh halang. Macam ni, bukan. Aku tahu tak boleh halang. Tetapi kita boleh bagi tahu. Orang ni cakap tak boleh pakai. Orang ni cakap tak boleh pakai. Hampa pakai ikut suka hampa lah. Cuma kena bagi tahu. Faham tak? Kalau tak bagi tahu, seolah-olah kita bagi lesen. Betul. Saya Pak Yus, benda ni 2 tahun lebih dah saya bagi cakap. Nama ni jangan bagi naik room. Nama ni pengkhianat. Nama ni yang merosakkan room kita.
Saya beritahu dah. Okey, bukan Tapi beritahu dia dekat tak. bukan beritahu dekat nu, kena beritahu dekat view. Dah saya beritahu kat View. Saya buat live, saya terang. Tapi dia pun nak ikut juga. Saya nak buat apa? Dah. Kalau dah beritahu, hang dah jalankan tanggungjawab. Saya buat dah. Bukan, aku macam ni. Orang nak ikut tak ikut tu cerita lain. Kan? Tujuan dia, kita bertanggungjawab untuk memberitahu. Mereka ni bukan selayaknya untuk bercakap benda ni. Beritahu. Kalau hampa nilai sendiri sekian-sekian, hak ni penting. Kalau bagi Abang Mi naik bagi nasihat sekali, Abang Mi kena macam hari tu. Tak pasal-pasal. Dia tak payah naik atas room dia. Duduk atas room kita ya. Duduk atas room kita. Bagi kita macam tu. Tak, buang masa tak ada manfaat. Dia kat sekolah dulu. Dia tak masuk pidato. Bila ada TikTok lah ni, dia kena nak berpidato. Sekonon-konon nak jadi YB. Betul. Pak Yu, hak tu aku sokong hang. Aku nak beritahu. Hampa tengok cara cakap Zat aku tunjuk contoh kan. Kat sekolah dulu, nak pidato takut nampak muka. Ni politik bukan pidato bangang. Hanya orang ada masa nak dengar pidato. YB boleh lah pidato. Pidato ni level YB. Level Perdana Menteri. Hang tu politikus, hang kena smart. Ni dengar hang punya pembuka kata saja 30 minit. Kata gila. Pembuka kata, kepala bangang apa? Mereka nak bagi kita, mereka nak goreng kita, mereka tak tahu kita pun pakai goreng. Dah hang nak goreng, hang buka live hang lah. Kan, hang nak goreng, hang buka live, hang goreng macam aku. Goreng 9 jam ke 12 jam ikut suka. Betul. Masa time orang, sampai aku kena dah beritahu. Apa dia? Cakap. Nak beritahu apa? Cakap. Nampak tak nak aku nak buat? Masalah tu. Apa dia? Nak beritahu apa ni? Cakap lah. Dia dah pusing, dia nak berpidato. Hang beritahu direct, kita settle direct. Aku tak ambil masa panjang lah untuk satu-satu point. Direct, hang tahu ke tak? Kau tak tahu, kita tak tahu, senang. Ada, kita ni sebenarnya, kita setuju Nurhalizah ni macam ni. Tak, hang nak bagi tahu setuju ke tak? Kalau tak, bagi tahu tak. Cakaplah sebab apa dah. Hang nak play safe lah, undur tarik. Kepala bana yang ada banyak masa nak tuang. Jadi habis kopi dengan teh. Habis masalah itu kan. Sebab tu aku dengan Tam aku okey. Aku dengan Tam aku okey. Kami tak ambil masa panjang. Rak ambil satu point. Sebab ada giliran orang lain. Sebab benda ni soal jawab, betul tak? Kalau soal lah, jawab je lah. Yang nak bagi ceramah apa? Macam mana aku nak jawab hang duk bagi ceramah? Macam mana aku nak soal kalau hang duk bagi ceramah dalam jawapan? Nak jawab sudah. Ni okey. Kita tanya dia. Hang jawab bila aku tanya. Dia tak ceramah. Aku tanya hang jangan ceramah lah. Jawab. Hang nak apa? Aduh. Okey. Tapi masalah dia, bila dia duduk satu room, dia duduk petikai pasal PKR macam tu. Dia petikai macam tu, dia macam buka serangan kepada PKR. Dan aku bagi tahu. Aku walaupun hang kata orang perpaduan, kalau aku dengar benda tu bentuk serangan, aku tetap tak biar. Aku sound direct kali ni. Aku sama Bayi. Aku sama macam. Depa serang UMNO, aku akan pertahankan UMNO. Aku mudah ya. Selagi pemimpin aku kata kita bersama, aku ikut pemimpin. Ya. Aku ikut kepimpinan, aku ikut organisasi. Aku bukan ikut diri aku. Aku serang, peduli apa? Betul tak Bayus? Betul. Pemimpin kata PHBN kita berpadu, bersatu. Teruskan kawan kita, sahabat kita. Kita pertahankan.
Ni kawan kita kata PKR sendiri yang buka Pak Yus. Dia PKR ke? Dia bukan PKR ke? Kalau buka itu dah kira lawan. Hang kena faham. Hang jangan ingat kalau hang UMNO, hang boleh rosakkan UMNO. Hang jangan ingat kalau hang PKR, hang boleh rosakkan PKR. Andai kata PKR sekali pun yang buat macam tu, itu dah kira lawan, bukan kawan lagi dah. Betul. Sebab tu aku tegas, Pak Yus. Dalam soal ni aku tegas. Aku tak macam orang lain. Sebab tu hang tengok baru ni aku mengamuk. Aku naik pertahankan UMNO. Aku naik pertahankan PKR, Pakatan Harapan. Aku tak peduli. Hang siapa? Aku heran pun hang. Sebab apa? Itu aku cakap itu kat Lilin. Hang? Siapa dia? Aku tak kenal. Aku cakap direct. Aku tak tahu hang siapa. Hang kawan ke lawan aku tak tahu. Aku nampak hang suara macam Perikatan Nasional, aku on. Waalaikumsalam. Zar. Yang tu lah. Betul. Kita tegak ya. Kita bagi tegak lah. Saya tak nak peduli. Aku terang aku tak luak pun tak ada. Hang ada pun tak menambah. Aku tak ada masalah. Mereka ni sebenarnya Pak Yu minta maaf lah Pak Yu mereka nak rasa mereka hebat, mereka punya pasal tak ada pun tak kurang, ada pun tak lebih. Ada pun tak tambah. Tak tambah. Nak menyusah lagi ada. Nak menyusah lagi ada. Saya senang punya pasal hampa. Hampa tak pernah turun di lapangan, hampa tak pernah merasai keperitan. Bagaimana nak merayu satu undi itu nak dapatkan kepada kerajaan perpaduan. Hampa sudah sembang tanya mereka ada berapa orang hampa mengamnokan orang PAS, mempiiskan orang PAS bersatu. Berapa orang dah? Itulah yang aku nak bagi. Betul tak Pak Yus? Betul. Tu yang aku nak bagi. Aku nak excited ni kat hang ni sebab apa? Sebab lepas ni aku tak sembang politik dah, insyaAllah. Doakanlah. Pada aku 3 tahun aku contribute untuk politik negara ni rasa dah memadai. Dan benda tu pun hampa boleh rujuk balik lah video-video aku yang aku letak kat YouTube. Apa nak jadikan bahan ke untuk akan datang, dia kata hampa rasa perlu lah. Kan sebab aku pun nak fokus dengan aku pun dah tak jadi aku sebenar dah. Bila aku dah campur dah, aku dah buat benda ni, aku dah tak jadi diri aku sebenar. Okey. Jadi aku esok aku nak pergi restore diri aku balik. 3 hari aku seminar. Seminar 3 hari aku nak restore balik. Okey. 3 tahun ni abang hampa. Ya Allah. Masa bukan pendek. Kan. Okey, tapi apa-apa tentang PAS kena bunyi tak ada dah. Aku dah bunyi dah, hampa pula lah buat aja pasal apa aku. Lagipun aku tengok Leman dah ada dah. Leman Raja Lawan dah keluar. Okey. Dia bukan tentang kuat tak kuat apa nama ni madam, dia tentang saya dah contribute. 3 tahun adalah satu masa yang sangat mahal. Saya kongsikan. Bodoh-bodoh meniaga 3 tahun tak boleh buat sejuta memang mengarut dah. So aku dah bagi satu benda yang bernilai untuk aku contribute dalam supaya tujuan dia adalah kita berpolitik, kita bercakap bukan mempengaruhi orang tetapi membijakkan orang. Itu aku pesan. Hampa pun jangan pula hampa berpolitik sebab hampa nak dipengaruhi. Tapi hampa berfikir. Jangan sebarang bercakap ikut dan, terima ikut dan, jadi waya putih gila babi. Tak tahu saja jadi gitu. Hampa kena cool. Okay. Okey Pak Yus. Baik. Alright. Yang tu lah. Teruskan. So boleh jadi lepas ni kalau apa tengok aku live, InsyaAllah malam ni aku buat ikrar pemutus yang malam ni. Menjedarkan kita politik, menyedarkan orang buat orang berfikir. Macam Abang Mi, dia cerita pasal kampung, 30 kampung, itu yes, yang tu lah politik. Bukan tentang naratif. Dan aku nak beritahu kat hampa, TikTokers yang ada ni bukan semua politikers. Kebanyakan mereka menunggang politik untuk dapatkan perhatian. Aku amat serius apa? Mereka menunggang politik untuk dapatkan view perhatian.
Dia sebenarnya dia jadikan politik ni sebagai konten. Bila dia jadikan politik sebagai konten, jadi konten ni dia mesti wujudkan kontroversi. Sebab tu kalau hampa tengok ada kebanyakan naikkan view, dia pun boleh pura-pura bergaduh menipu viewer yang kononnya ada something kontroversi berlaku. Ini satu teknik yang sangat kotor yang tak boleh bawa masuk dalam politik. Sebab itu pernah terjadi, itu dalam akaun dalam room Tahilong kan. Aku melenting hari tu sebab apa? Mereka gunakan sesi pergaduhan untuk dapatkan view sampai 1,000 view. Jadi dia menggadaikan perjuangan yang baik, tujuan yang baik. Itu pengkhianatan. Dia bukan khianat parti, dia khianat hampa. Hampa jangan izin orang macam ni mengkhianati kepercayaan hampa kat dia. Hampa dengar dia bercakap sebab hampa percaya kat dia, betul tak? Tiba-tiba hampa kena game. Hampa marah ke tak aku tanya hampa? Lah, ingat ke betul rupanya konten, lepas tu dia bergelak kat atas kah. Kau rasa? Hai ingat mereka ni tak ada harga diri, ambil masa mereka. Hai ingat viewer ni tak ada harga diri, korbankan masa seminit 2 untuk hampa. Aku serius, kalau aku tak boleh bagi sesuatu yang terbaik pada viewer aku rasa bersalah. Sebab dia orang dah korbankan masa mereka untuk aku. Betul Pak Yus. Sebab tu bila kita buat live, apa matlamat kita cuba nak sampaikan? Ya. Kita jangan acah-acah orang tengok kita ramai, kita acah-acah artis. Hang ada tanggungjawab pun. Betul. Masa tu sepatutnya dia bagi perhatian kat isteri dia, bagi perhatian kat anak dia, bagi perhatian pada kerja dia. Tapi masa tu hang buka live dia tengok hang patut kena hormat dia. Hang kena respect, bagi benda yang bernilai. Sebab itu bila kita buat live, saya lah Pak Yus hang kenal aku lama Pak Yus. Ya. Aku buat live, ada aku naik walaupun untuk bertengkar dalam rumah aku. Tak ada. Hang kenal aku potong dah. Ya. Kita kena ada rasa tanggungjawab. Etika kita sebagai host, sebagai streamer kena jaga. Sebab tu berbeza. Sebab tu saya ada pesan. Aku pesan pada diri aku dah Pak Yus. Ya. Aku nak cerita tentang dasar parti aku dan juga dasar kerajaan hari ini. Kenapa aku nak cerita pada Walaun? Walaun dah memang hijau dah Pak Yus. Dia takkan terima kita Pak Yus. Betul tak? Betul. Kita nak cerita pada siapa? Kita nak cerita pada view yang mendengar. Jadi malam ni esok aku start seminar 3 hari. Aku tak tahu seminar ni akan ada lagi ataupun tidak. Aku tak nak rosakkan apa yang aku buat dalam masa 3 hari ni. Ada kata apa masuk live aku, topik lain lah. Aku topik bisnes ke, motivate benda-benda lain yang okey lah. Kalau politik, apa cari bami. Hampa cari orang-orang yang betul. Aku nak pesan kat hampa. Hampa cari orang-orang yang betul untuk hampa study. Jangan sekadar jadi, jangan biar orang politikkan kita. Boleh jadi player. Kena faham matlamat kita buat apa. Sebab tu bila kita tengok, bila content creator ni sama-sama sendiri dia makan. Abang ni, baru ni masa Ustaz Zaidul duduk ni mereka marah mereka. Bukan mereka tak faham, mereka faham. Tapi mereka jadikan konten masa tu. Mereka jadikan konten sebab aku tengah viral. Aku tengah kawan-kawan sendiri jadikan benda tu konten, makan kawan. Bukan soal faham ke pendapat masing-masing tak. The original dia itu dah konten. Aku ada bukti dan ada saksi. Aku ada bukti yang mengatakan itu konten. Bukan. Betul ya Tuan Mizi, korban mata mengantuk dengar kita bercakap, tapi kita bagi benda yang merugikan viewer. Tak patut lah. Alright guys. Lepas ni anggaplah 3 tahun ni contribute yang aku bagi, bersungguh-sungguh aku bagi ni, dan aku harap hampa jangan sia-siakan. Hampa gunalah sebaik mungkin sebab benda tu boleh dirujuk semula. Aku ada letak dekat YouTube aku, Pak Yus DRT.
Hampa ambil gunalah, ataupun hampa nak ambil sebagai point ke apa pun boleh, insyaAllah. Tak ada makna kalau aku teruskan lagi kalau hampa tak buat. Betul. Ha. Saya teruskan. Aku orang politik Ya. yang tidak, hang pun kenal aku secara peribadi. Aku fokus pada politik dan juga aku ada kerjaya. Ya. Dan aku ada masa dan juga beberapa bulan aku tidak buat live sebab aku sibuk dengan kerja aku. Okay. Aku masa aku buat. Tapi aku melihat hari ini orang tidak faham konsep politik itu. Bila orang tidak faham, dia buat konten, dia sendiri tak faham apa dia buat. Ya. Dia buat hanya untuk popular, untuk terkenal. Sebenarnya dia tak tahu apa perjuangan. Betul. Sebab itu aku tak tiru konten orang buat. Aku tak buat konten menipu WTT. Aku tak buat WTT yang mengarut-ngarut. Baik aku buat WTT nyanyi. Okay. Dia simple Han nak tahu orang ni betul politikus. Politikus dia tak akan ambil benda viral untuk dia viralkan. Betul. Politikus dia ada niche dia sendiri. Hang bahagian apa? Apa kepakaran hang dalam politik ni? Zar, hang nak naik boleh lah malam ni. Boleh nak bagi Zar naik pun boleh. Okay, apa tak request. Apa kepakaran hang, apa yang hang faham dalam politik, hang sampaikan yang tu. Bukan tengok, oh, time ni kau ni viral. Ambil kau ni, share. Weh, sikit-sikit. Itu content creator. Dan hampa percaya, hampa tengok apa jadi nanti. Next, orang yang kononnya bercakap politik, yang ada follower konon-konon ratus ribu ni, hampa tengok dia buat apa dekat parti hampa. Hampa tengok sudah. Dia kontenkan parti yang tengok. Tak ni tak apa. Assalamualaikum Yus. Assalamualaikum. Zar. Salam. Tapi Lama. apa-apa pun apa yang kau sampaikan kan sepanjang ni kan. Ya. Benda tu dia satu masa nanti je. Sekarang ke akan datang ke di masa depan kan. Benda tu dia berguna Ya, untuk betul. InsyaAllah. lawan. Boleh jadikan rujukan nanti kan. Oi, 3 tahun bukan masa yang pendek. Aku tak jadi diri aku lah. Aku abang 3 tahun ni. Nak tahu tak kenapa aku lama tak main TT. Dia sampai satu tahap kan, aku rasa macam banyak masa aku berangkat sekarang ni. Ya, yang tu betul Izan. Atau aku setuju lah. Yang bab tu kan. Cumanya kalau aku tak nak benda yang ulang yang sama. Aku rasa hak bahagian aku 3 tahun ni tak ada yang ulang. Saya boleh tanya view. Okey Pak Yus, sorry saya ada kerja sikit nak kena buat. So Pak Yus teruskan. Okey, tak aku turun, aku buka live aku. Okey. Buka lah. Okay. Lagi pergi bantu Cuba pula. apa nama Pak Assalamualaikum Yus. semua. Okey, baik. Selamat. Assalamualaikum. Okey. Semua. Adakah